Seterusnya ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhlada. Maksudnya ia menyangka bahawa orang tadilah, orang hak buat demikian, sama ada orang kafir, sama ada orang Islam, ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalnya dalam dunia ini. You rasa kalau fitih banyak kok, maknanya boleh kekal dia, boleh hidup lama dia. Macam berasa dah nak mati, rasa macam dah mati. Pah orang lain, pasal suka sangat dengan fitih ada dalam kocek, dalam bank tu. Awak suka, maknanya senang Tuhan beri. Padahal Allah beri nak uji dia. Kalau Allah beri ke saya fitih banyak, ini ujian kepada saya. Tuhan beri ilmu kepada saya, Allah uji saya dengan ilmu. Kalau Allah beri saya pandai cakap, wahai ngajar, Allah uji saya. Mu nak kata dia mengajar lagi, mu nak ajar orang suruh balah ke, suruh naik panah ke, suruh beci ke, suruh berpuak ke, suruh asabiyah ke, suruh fanatik ke? Tak, saya kata sokmo dalam kuliah saya, jangan balah. Cabang akidah jangan balah, cabang fiqh jangan balah, cabang tasawuf jangan balah, cabang qiraat jangan balah, pendapat politik jangan balah. Jangan balah. Dia panggil pendapat politik, pendapat fiqh, pendapat ekonomi. Jangan balah. Balah hujah tak apa, saya kata pula. Balah hujah tak apa. Balah hujah, balah ilmu tak apa hak tu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, nahnu nakhtalifu wa nahnu ikhwanun. Kita berbeza pendapat, tapi kita tetap bersaudara. Comel kata-kata tu. Kata-kata tu comel maknanya. Nakhtalifu wa nahnu ikhwanun. Sepatutnya orang ceramah politik tu, dia kena kata ayat tu. Hak Imam Syafi'i kata tu. Orang wah ceramah tu, tak kira lah Johor mana pun, Kelantan, Terengganu ke, apabila ya ceramah tu, moleknya dah kalau ulama mu kata lagu ni. Berkata Imam Syafi'i, nakhtalifu wa nahnu ikhwanun. Kita berbeza pendapat. Bahasa dia dah. Allah yang jadi kita berbeza ni, bukan pilihan kita, Tuhan bagi. Otak kita tak sama, cerdik ni. Ada A capur, ada A saja, ada B capur. Bahasa dia dah. Hak kelas D, nampak tak pandai. Bijak pula dalam bab lain. Bijak Tuhan beri bab lain. Katalah nakhtalifu wa nahnu ikhwanun. Ajar kepada pengikut-pengikut. Siapa yang ramai pengikut, yang ada pengikut, tak kira kumpulan mana, mu katalah nakhtalifu wa nahnu ikhwanun. Kita berbeza pendapat, tetap kita bersaudara, adik-beradik, anak-beranak, kawan-kawan, jiran, tak kira. Baca pula firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Mu nak ceramah berapi, mu nak ceramah lagu mana, mu nak mengajar lagu mana, baca kau ayat tu. Wa ikat kita jangan melampau ni, jangan jadi balah ni. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sejuk sikit. Balik dak amula nak jadi ke beci, nak jadi ke balah. Pasal kita ikat molek, maknanya jangan wirela dia panggil.